Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita dia, aku baca ni dekat dalam apa ni FMT, dia kata sokongan MCA merosot kerana angkuh kata bekas naib presiden, cerita dia. T Lian Ke atau orang banyak panggil dia ni tikus lah, cerita dia. Kan berkata MCA yang bersama UMNO turut dipersalahan lalu binasa, cerita dia. Dipersalahkan, cerita dia. Bagi alasan salah satu sebab apa ni jatuhnya apa ni MCA adalah kerana UMNO masa tu dia kata pada 2004 dia kata UMNO ni buat banyak kontroversi, dia kata jatuh. Contoh Syamuddin Hussein Megang Keris, dia kata Megang Keris biasalah, normal lah kan, betul tak? Dalam UMNO situ dia keris itu lambang Melayu, tak ada masalah. Itu UMNO punya kan program lah, taklah cerita dia kan. Itu hal parti UMNO yang MCA perasan sedih tu pasal apa, cerita dia. Okey, lepas tu dia kata ada pula lagi yang kutuk dia kata kumpulan pelobi CQ, dia kata komunis masa lalu kan, dia kata. Lepas itu ada pula Nazri Aziz kutuk Robert Kwok, dia kata bagi alasan, kata Robert Kwok ni menggunakan dana untuk membiayai DIP. Cerita macam ni, cerita dia kan. Dia kata UMNO kutuk apa ni Robert Kwok pasal kononnya membiayai usaha DAP untuk menjatuhkan JNBN. Lantak pilah DAP tu belah parti lain. Kau MCA ceritalah. Orang kau pergi merajuk pasal parti lain nak. Parti lain tu pasal apa, cerita dia. Ha, contohnya kan. Kita tak ada apa pun. Tu parti lain, parti DAP. Apa kena mengena parti DAP dengan parti apa ni MCA, cerita dia. Sekarang ni MCA jatuh sebab ni satu je. MCA aku bagi tahu satu je dekat Tian Like ni, cerita dia. MCA ni kan tak pernah menang bertanding di kawasan majoriti Cina. Tak pernah, cerita dia. Tak ada satu kawasan di kawasan mana majoriti Cina di mana MCA yang menang dekat situ, cerita dia. Katalah MCA lawan DAP di kawasan majoriti Cina. Mampus MCA, cerita dia. Dan DAP juga menang. Sebab memang macam tu, cerita dia. Kita tahu lama dah. Kita memang tahu, memang itulah kelemahan MCA itu sendiri. MCA sendiri adalah tak ada something yang dia boleh tunjukkan pada orang, cerita dia, yang apa yang dia boleh buat, cerita dia. Jadi memang MCA memang nak kata balaci jugalah dari dulu lagi kan. Prestasi buruk MCA ni bukanlah kata ada orang-orang pemimpin-pemimpin dalam MCA tu yang bagus, tapi pasal MCA sendiri tak membawa, cerita dia. Tapi antara pada akulah, antara MCA dengan DAP, MCA lebih mengikut kata. DAP tak, dia menentukan kata, cerita dia. Kau kena faham ayat aku tu, cerita dia. Kan? Jadi sebenarnya kan MCA ni ada satu je cara dia nak buat. Tapi pada orang Cina dia lain, dia tak kisah. Dia tak kisah DAP ke MCA ke, yang penting untuk kepentingan dia. Parti orang Cina, yang penting Cina juga akan dapat benefit dia. Pada dia tak apa pun, siapa pun naik, tak kisah, cerita dia. Kan? Jadi MCA pada aku untuk PRU 16 memang tak ada tempat lah, cerita dia. Memang kalau bertanding buat penat je, cerita dia. Kan? Kalau dia pun minta space daripada Barisan Nasional contoh dia untuk bertanding, aku rasa buang masa, cerita dia. PHBN sebab tak ada peluang untuk dia menang, cerita dia, MCA. Kan? Jadi apa yang kau nampak kalau ada lambang tu roket, kawasan tu kan, contoh sekarang ni dia tak ada guna roket dah kot, dia guna PHBN adalah lambang apa cerita dia. Tu satu soalan. Parti PHBN nak letak gambar lambang apa? Harapan bukan, cerita dia. Harapan ada satu parti je, cerita dia. DAP. DAP kan. Kalau PHBN ni cantuman, cerita dia. Dalam PRU 16 ni, adakah dia pernah guna satu lambang, cerita dia, ataupun ada multiple lambang? Jadi katalah multiple lambang. Naiklah lambang apa ni MCA, lambang DAP. Kau agak orang akan pilih MCA? Tak adalah, cerita dia. Mimpi lah. Kan? Jadi cerita dia macam aku cakap lah kan. MCA memang tak boleh pergi jauh lah, cerita dia. Yang orang yang Tan Lee Kian ataupun orang panggil tikus dia, orang kenal dia tikus lah, cerita dia. Dia ni masih lagi tak faham apa sebab orang Cina tak sokong MCA. Tapi pada akulah MCA okey, MCA lah mengikut kata. Tapi kalau yang DAP dia menentukan kata. Jadi kau kena faham ayat aku tadi, cerita dia. Jadi kau nampak dalam kes macam ini, cerita dia, MCA ni tak ada masa depan lah, cerita dia. MCA dengan MIC tak ada masa depan. Melainkan dia orang berubah.
Kan? That's why aku punya pandangan lah cerita dia. MCA kalau nak bergerak sendiri tak boleh. Cerita dia. Nak duduk dalam PHBN, dia tak dapat, dia takkan mungkin dia tak dapat kursi atau mungkin tak dapat tempat, dia space slot cerita dia. Sebab DAP dah, dia kata DAP dah menguasai dalam PHBN cerita dia. UMNO akan dengar cakap DAP cerita dia, confirm AMDAP mantap cerita dia. Jadi apa pilihan yang ada pada DAP, pada MCA, melainkan dia join Perikatan Nasional. Kalau MCA dan MIC join Perikatan Nasional, then baru kita tengok something yang menarik untuk diperhatikan je tu. Kan? Di mana contoh pada aku yang aku nampak ialah gerakan akan gerakan akan masuk kat Pulau Pinang. PAS memang dah ada kat Pulau Pinang cerita dia. So MCA akan bertanding dengan dia Pulau Pinang. Jadi kuatkan Pulau Pinang. Ini DAP punya pengaruh akan mungkin kurang jugalah cerita dia. Dan MIC pun kita bagi kawasan-kawasan yang majoriti India, kita letak MIC cerita. Itu bagi kalau Perikatan Nasional, kalau dia orang bekerja sama dengan Perikatan Nasional. Macam aku cakap, dalam parti PKR tidak memperjuangkan Melayu, confirm. Parti PKR juga tidak memperjuangkan India, memang hampir. Parti PKR juga tidak memperjuangkan Cina, sebab dia dah bagi dah waktu tu. Cina bagi DAP dia. Jadi parti PKR memang tak boleh, pada aku tak nampak lah, tak boleh pergi mana jauh gitu. Apa-apa pun ini politik, apa pun boleh berubah pada PRU 16. Oh ya, aku nak beritahu korang, aku jangkakan PRU 16 adalah pada tahun 2026, bukan 2027. Jangan terkejut. Mungkin secepat yang boleh lah orang akan buat pada 2026 nanti. Kita tengok dan lihat lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.